Orang ramai, terutamanya publik kita lah, saya nak minta supaya bersiap siaga dengan episod hujan lebat yang agak luar biasa kali ini. Kita tak pasti banyak mana yang akan datang, tapi berdasarkan kepada gambar radar kita tadi, ini adalah keadaan hujan yang sedang berlaku di perairan Selat Melaka yang akan memasuki ke negara kita dan seterusnya akan bergerak merentasi Semenanjung menuju ke Laut Cina Selatan di sebelah timur. Jadi makna dia hari ini, sekarang ni dah mula hujan, malam ni akan hujan, besok akan hujan, mungkin sebelah malam besok atau awal pagi lusa akan berada di pantai timur. Itu yang akan berlaku dengan situasi sekarang ni. Jadi saya rasa untuk orang awam kan dapat maklumat yang terkini, bolehlah melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my